Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga dedak, buah bidara, dipetik orang, dibuat junjungan. Salam sejahtera, pembuka bicara, dapatan kajian kami kongsikan. Saya Nur Razlinda Saad bersama rakan-rakan Surendran Sangkaran dan Azwin Zuwita dari Universiti Utara Malaysia akan berkongsi dapatan kajian mengenai kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi kendiri guru sekolah menengah kebangsaan di daerah Kota Star. Pendidikan adalah wadah penting dalam membentuk nilai dan karakter serta pembangunan ekonomi. Sejak sebelum merdeka, dasar dan pelan pendidikan menjadi panduan bagi kita semua. Dalam organisasi pendidikan, pengetua memainkan peranan penting dengan gaya kepimpinan yang berbeza seperti autokratik atau demokratik atau mementingkan kepimpinan transformasional ataupun kepimpinan instruksional. Pengetua yang efektif merancang, mengelola, melaksanakan program berkualiti untuk mewujudkan sekolah yang berkesan. Kepimpinan instruksional menekankan pentingnya pengajaran, memelihara masa instruksional dan meningkatkan kualiti pengajaran guru serta efikasi kendiri. Namun terdapat jurang antara kepimpinan instruksional dan efikasi kendiri guru. Situasi ini dikatakan dapat memberi kesan terhadap pengekalan motivasi guru. Kajian-kajian lepas bertahun lamanya seperti kajian oleh Rahimah dan Abdul Rasid ada menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif antara kepimpinan instruksional pengetua dan efikasi kendiri guru. Namun masih terdapat jurang keberkesanan dalam amalan ini terutama sekali di kawasan luar bandar seperti Kota Star. Ini menunjukkan bahawa wujud keperluan mendesak untuk kajian lebih mendalam bagi memahami konteks ini. Tumpuan yang lebih besar terhadap kepimpinan pengetua dalam menyokong guru terutama dalam era pasca pandemik adalah penting. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan di antara kepimpinan instruksional pengetua dan efikasi kendiri guru khususnya di sekolah menengah di daerah Kota Star. Harapan kami, hasil kajian ini akan dapat mengisi jurang penyelidikan tempatan di samping memperkukuh kefahaman semua pihak tentang kepentingan peranan pengetua dan guru-guru dalam memastikan prestasi akademik dan sekolah berada pada tahap yang paling terbaik. Jom kita lihat objektif yang telah disenaraikan. Terdapat 4 objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kepimpinan instruksional pengetua. Mengenal pasti tahap efikasi kendiri guru menjadi objektif kedua. Manakala objektif ketiga adalah mengenal pasti perbezaan efikasi kendiri guru berdasarkan jantina. Objektif terakhir dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi kendiri guru. Apabila membicarakan tentang kepimpinan instruksional dan efikasi kendiri, banyak kajian telah dijalankan bertahun-tahun lamanya. Apa yang kita faham tentang kepimpinan instruksional? Kepimpinan instruksional ialah penetapan hala tuju pengajaran, penyelarasan kurikulum dan mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif. Tetapi, apa pula maksud efikasi kendiri guru? Keyakinan dan kepercayaan guru dalam pengajaran. Strategi instruksional dan pengurusan bilik darjah merupakan konsep efikasi kendiri. Oleh itu, terdapat beberapa kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif antara kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi kendiri guru. Jom kita lihat pula metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif menggunakan pendekatan korelasi. Dalam kajian ini, populasi yang terlibat adalah seramai 2,268 orang guru sekolah menengah di daerah Kota Star. Manakala seramai 400 guru terpilih menjadi sampel kajian. Teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah persampelan
rawak mudah. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama. Pertama adalah menggunakan Teacher's Sense of Efficacy Skill dengan 12 item dan Instructional Management Rating Skill dengan 16 item. Ujian kebolehpercayaan terhadap item-item dalam soal selidik ini menunjukkan gelombang alfa yang tinggi iaitu 0.80. Dalam kajian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Berikut dikongsikan beberapa dapatan kajian mengikut objektif kajian yang telah disenaraikan. Jadual pertama menunjukkan tahap kepimpinan instruksional pengetua. Dalam jadual satu ini, jelas menunjukkan bahawa tahap kepimpinan instruksional pengetua adalah berada pada tahap yang tinggi dengan min sebanyak 3.88. Perkara berkaitan mengurus program instruksional mempunyai min yang paling tinggi iaitu 3.90. Ini menunjukkan bahawa pengetua merancang dan mengendalikan program-program berbentuk akademik dengan baik. Jadual 2 pula menunjukkan tahap efikasi kendiri guru. Dapatan daripada jadual 2 ini menunjukkan tahap efikasi kendiri guru adalah tinggi, di mana min adalah sebanyak 3.86. Perkara strategi instruksional dan pengurusan bilik darjah menunjukkan min yang tinggi dalam efikasi kendiri guru. Ini jelas menunjukkan bahawa guru-guru mengamalkan strategi pengajaran yang berkesan dan mementingkan aspek pengurusan di dalam bilik darjah demi memastikan PDP dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Jadual 3 pula menunjukkan bahawa tahap efikasi kendiri guru lelaki dan perempuan adalah seimbang. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan perempuan dalam efikasi kendiri guru. Manakala, jadual 4 pula berkenaan dengan hubungan kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi kendiri guru. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepimpinan instruksional pengetua dan efikasi kendiri guru. Ia menggambarkan bahawa semakin pengetua mementingkan instruksional, maka semakin tinggi efikasi kendiri guru dalam PDP. Daripada dapatan-dapatan kajian tersebut, kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua seperti menjelaskan misi dan visi sekolah, merancang dan mengurus program akademik, malah mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan positif menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional adalah tinggi dalam kalangan pengetua. Apabila kepimpinan instruksional pengetua adalah tinggi, maka guru-guru yang terlibat dalam pengajaran akan berasa yakin mereka akan memastikan pelajar-pelajar aktif dalam sesi PDP dan semestinya mementingkan peningkatan keberkesanan dalam PDP dari semasa ke semasa. Walaupun tidak terdapat perbezaan tahap efikasi kendiri guru lelaki dan wanita, mereka seiring bersama-sama memastikan pencapaian akademik pelajar sentiasa dipertingkatkan dengan adanya sokongan daripada pengetua. Oleh itu, kepimpinan instruksional pengetua mempunyai hubungan positif tetapi lemah dengan efikasi kendiri guru. Terdapat faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi efikasi kendiri guru. Daripada dapatan-dapatan kajian itu, dapat dikatakan bahawa peranan semua pihak adalah penting demi memastikan keberkesanan sekolah. Pengetua perlu lebih memperkukuh aspek mentoring atau bimbingan dalam PDP. Latihan-latihan yang berterusan untuk peningkatan profesionalisme guru adalah penting untuk efikasi kendiri mereka. Guru-guru dapat didedahkan dengan program-program kesejahteraan sebagai contoh untuk mengekalkan efikasi kendiri mereka. Malah, pihak KPM juga boleh memperluas lagi latihan-latihan dan program-program yang berkaitan dengan instruksional dan mungkin boleh memasukkan elemen ini sebagai satu agenda dalam dasar atau pelan pendidikan.
Sebagai kesimpulan, setelah memahami dan mengenal pasti dapatan kajian, dapat dikatakan bahawa tahap kepimpinan instruksional pengetua dan tahap efikasi kendiri guru di sekolah menengah di daerah Kota Star adalah tinggi. Pengetua boleh menunjukkan ciri-ciri kepimpinan instruksional melalui penetapan misi dan visi sekolah, berkongsi misi dan visi sekolah kepada guru-guru, merancang dan mengurus program-program akademik dengan berterusan dan menyokong suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah. Guru-guru pula sentiasa bersedia untuk mempertingkatkan strategi pengajaran, merancang dan melaksanakan kaedah PDP paling berkesan, melibatkan pelajar secara optimum di dalam kelas dan menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Apabila pengetua mementingkan kemahiran instruksional dan guru-guru yakin dan percaya bahawa mereka sebenarnya membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar, maka secara tak langsung keberkesanan PDP di sekolah, prestasi guru dan keberkesanan sekolah dapat dicapai dengan baik dan jayanya. Itu sahaja perkongsian saya untuk kajian ini. Tanam ubi, biji selasih. Thank you. Terima kasih.